Kita orang Aceh lah. Oh, Masya Allah. Terima kasih datang Malaysia. Kita orang Indo. Expectation dengan Indo tu macam bawa sikit. Bukan, sorry sebabnya tak pernah dia tak pernah kan. Okey teman-teman, kembali lagi bersama saya Jara Angkara. Di video kali ini kita akan buat sebuah vlog. Kita akan nanya-nanya kepada seluruh pelancong di sini, khususnya dari Malaysia. Kita akan nanya tentang Aceh kepada mereka, apakah mereka tahu ataupun nggak tahu. Kalau kalian penasaran, langsung saja simak dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, jangan lupa ya. Oke, langsung saja. Ganggu waktunya sebentar. Boleh? Boleh? Sebelumnya college dia apa? Kerja. Kerja? Oh. Saya dari Indon ya. Okey. Nak tanya-tanya sikit boleh? Sorry makan. Tak apa lah. Nama siapa? Dah saya tahu. Ain. Ain. Tasnim. Jasir. Atika. Ha? Atika. Atika. Hidayah. Hidayah. Oh. Saya tanya pasal pendapat kalian tentang Indonesia. Apa yang terbesit di fikiran kalau dengar Baru balik Indo. nama dari Indon? Atau siapa yang mau jawab? Okey. Bukan. Sebelum tak pernah pergi Indon. Lepas tu tahun lepas 2018, 98 pergi sertai misi penyelesaian dekat Lombok. Lombok. Oh, Lombok yang pasal semalam gempa kan? Yes. Oh, okey. Lepas tu sebelum ni memang tak pernah pergi Indon. Lepas tu expectation dengan Indon tu macam bawa sikit. Bukan, sorry sebabnya tak pernah dia tak pernah kan. So bila pergi kat sana tu rasa macam okey. Jujur je. Okey. Tak otak. Jujur. So bila pergi kat sana tu first dia orang punya masyarakat lah. So happening, maksudnya sopan santun baik. Maksudnya penerimaan dia dengan orang luar tu. Orang sambut lah. Ya, dia orang sambut kita macam itu. Lepas tu suasana dia tu Masya Allah memang dia macam okey, wow. Macam kan Lombok kan Lombok Utara kita sebut. Lombok Barat. Lombok Barat. Lepas dengan Indon ni, saya nak tanya dengan pendapat tentang Aceh tahu? Tahu? Kalau dengar nama Aceh, macam mana? Apa yang teringat? Tsunami lah. Tsunami, big tsunami ya? Yes. Selain tsunami, apa? Dia punya keislaman lah. Islam dia kuat. Dinasti atau masjid Yes. Mosku Baitur Rahman Pernah pergi? Tak pernah, tapi pernah dengar lah. Pernah dengar lah. Tapi Aceh tu boleh dikatakan bumi yang barakah lah. Ya, dia punya gelar Serambi Mekah. Yes. Kita orang Aceh lah. Oh, Masya Allah. Terima kasih datang Malaysia. Kita orang Aceh. Saya kat Perak. Oh, okey. Kerja kat mana Saya tahu. KL ni lah, KL. Center. Bukan sini datang tengok bangunan ni je. Kat center lah. Duduk lah, depak-depak je. Maksudnya dah lama kat Malaysia. Kerja. Sebab nampak bukan Malaysia, bukan Indo ya. Macam Malaysia. Takkan sama. Kalau tak cakap, memang tak beza kan. Dari wajah dia tak beza kan. Okey. Terima kasih banyak lah. Ini datang melancong ke? Kerja. 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 Kerja kat dari Coket. Coket. Jadi video ni untuk apa? Kita nak tayangkan di YouTube. Tanya. Boleh. Saya tayang YouTube. Ada masalah kerja. Boleh ya? Ada masalah kerja. Dari Malaysia kat mana ini? Kelantan, Terengganu, Sabah, Kelantan, Johor, Pahang. Kelantan tu. Pahang.
Malang. Malang. Kedah. Kedah. Perak dengan Kedah. Oh, Perak dengan Perak, Kedah. Perak Oh, dengan dari Kedah. sering. Kedah. Siapa menang? Kedah. Kedah semalam. Tiba-tiba Saya tak nonton pula. So, baru pulang kerja ke? Cuti ke macam mana? Kalau Ahad kan? Ahad. untuk Ahad cuti. Kita orang cuti juga. Pasal ni nak buat vlog sikit. Buat Sapek. Oh ya ke apa-apa macam mana? Garak. Salin tak? Nanti boleh tengok lah. Nanti. Oh, okey boleh. Okay, sorry ya, dah ganggu waktu ya. Okey, kita tak apa. Okey. It's okay, masalah. Terima kasih banyak. Okey. Okey, terima kasih banyak. Bye. Bye. Okey. Okay guys. Alright.